Okey, jom kita lihat satu inisiatif kebangsaan yang pada saya sangat-sangat penting. Baru-baru ni, Malaysia ada lancarkan satu modul baru yang direka khas untuk ajar pasal kesiapsiagaan bencana di sekolah. Ini satu langkah yang besar untuk kita lindungi generasi masa depan. Untuk kita mula, cuba kita renungkan sekejap peribahasa ni. Ia dipetik terus dari modul tu sendiri dan ia betul-betul bagi kita rasa empati terhadap mereka yang dah lalui pengalaman bencana. Berat mata memandang, kan, tapi berat lagi bahu yang memikulnya. Jadi, kenapa benda ni penting sangat? Apa sebenarnya masalah yang cuba kita selesaikan? Walaupun mungkin ramai rasa Malaysia ni negara yang selamat, hakikatnya negara kita berdepan dengan ancaman bencana yang bukan sahaja ketara, tapi juga kerap berlaku. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Kita tengok kat sini, banjir, tanah runtuh, jerebu, cuaca ekstrim, semua ni adalah realiti yang kita hadapi berkali-kali. Ia bukan lagi ancaman yang jauh, tapi bahaya sebenar yang ada di sekeliling kita. Jadi, persoalannya, kenapa tumpuan khusus diberikan kepada kanak-kanak? Sebabnya mudah je, mereka adalah golongan yang paling terdedah. Mereka bergantung sepenuhnya pada kita orang dewasa untuk perlindungan dan selalunya mereka tak dapat akses maklumat penting masa kecemasan. Sebab itulah pendidikan dari awal ni sangat-sangat kritikal. Bila dah ada masalah, mesti ada penyelesaiannya kan? Jadi, sebagai tindak balas kepada semua risiko ni, satu langkah strategik yang menyeluruh telah diambil. Inilah dia, Modul Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan. Satu rangka tindakan untuk keselamatan. Apa yang paling menarik tentang modul ni terkandung dalam petikan ni, falsafah di sebaliknya. Ia bukan lagi sekadar bertindak selepas sesuatu dah berlaku. Tidak. Sebaliknya, ia satu anjakan pemikiran ke arah mengurus risiko secara proaktif sebelum bencana itu melanda. Dan ini bukan usaha calang-calang tau. Kejayaan inisiatif ni disokong oleh kerjasama padu beberapa gergasi. Kita ada Kementerian Pendidikan, KPM, ada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, ada UNICEF dan juga CSDRP RUKM. Kerjasama ni sendiri dah tunjukkan betapa seriusnya komitmen negara kita terhadap isu ni. Okey, untuk kita uruskan risiko, pelajar-pelajar ni kena faham dulu bahasa bencana. Macam nak belajar apa-apa pun, kita kena mula dari asas kan? Jadi modul ni mulakan dengan konsep-konsep teras yang semua orang patut tahu. Konsep pertama ialah bahaya. Apa tu bahaya? Senang cerita, ia adalah apa-apa saja sama ada semula jadi atau buatan manusia yang ada potensi untuk bawa kemudaratan. Fikirkannya sebagai titik permulaan, punca kepada segala risiko. Seterusnya, bila bahaya tadi wujud dekat dengan kita, manusia atau harta benda kita, ia bertukar menjadi risiko bencana. Nampak tak? Ia adalah potensi untuk berlakunya kerugian, tapi ia belum lagi jadi bencana. Baru potensi. Dan akhirnya, kita sampai pada istilah bencana. Ini terjadi bila risiko tadi dah jadi kenyataan. Impaknya sangat besar, sampaikan komuniti yang terjejas tu dah tak mampu nak uruskan sendiri. Mereka perlukan bantuan dari luar. Itulah bencana. Contoh ni memang senang nak faham. Bayangkan macam ni. Ada sebongkah batu besar yang tak stabil atas bukit. Itu adalah bahaya. Bila ada rumah dan orang tinggal di bawah bukit tu, wujudlah risiko. Dan bila batu tu jatuh, musnahkan rumah dan cederakan orang, itulah bencana. Nampak kan perkaitan antara tiga-tiga tu? Okey, dah faham teori. Best kan? Tapi, macam mana nak terjemahkan semua ni jadi sesuatu yang praktikal dalam kelas? Macam mana nak ajar budak-budak? Jom kita tengok aktiviti-aktiviti yang dirancang. Modul ni direka dengan sangat bijak. Untuk murid yang lebih muda, tahun 1 hingga 3, mereka belajar melalui aktiviti macam mewarna dan puzzle. Untuk yang sederhana, tahun 4 hingga 6, mereka main permainan interaktif macam bingo dan dam ular versi bencana. Dan untuk yang lebih senior, mereka buat aktiviti praktikal macam buat peta risiko di kawasan sekolah mereka sendiri. Kena dengan umur kan? Dan ini mungkin salah satu kemahiran praktikal paling penting yang diajar. Cara sediakan beg siaga atau go bag. Dalam slide ni disenaraikan semua benda penting yang kena ada dalam beg kecemasan setiap keluarga. Ini ilmu yang boleh terus diguna pakai dan berpotensi menyelamatkan nyawa. Jadi, apa matlamat jangka panjang semua ni? Apa big picture dia? Ia bukan setakat nak habiskan silibus dalam kelas, tak. Ia sebahagian daripada satu visi yang jauh lebih besar untuk negara kita. Modul pendidikan ni sebenarnya adalah komponen penting dalam kitaran pengurusan bencana yang lengkap. Nampak tak kitaran ni? Ia bermula dengan pencegahan dan modul ni secara spesifiknya memperkasakan fasa nombor 3, kesiapsiagaan.
Dengan ajar anak-anak kita apa nak buat sebelum bencana, kita sebenarnya mengukuhkan keseluruhan strategi pengurusan bencana negara. Dan inilah matlamat utamanya. Bukan sekadar untuk melindungi kanak-kanak, tapi untuk memperkasakan mereka. Untuk jadikan mereka ejen perubahan. Harapannya, mereka yang belajar semua ni hari ini akan jadi pemimpin yang membina komuniti yang lebih selamat dan lebih berdaya tahan pada masa akan datang. Kita akhiri dengan satu soalan untuk kita sama-sama renungkan. Inisiatif ni memang hebat. Ia fokus untuk siapkan generasi akan datang. Tapi, ia juga seolah-olah bertanya pada kita balik. Adakah kita, sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai komuniti, dah betul-betul bersedia sekarang?